Hari ini saya nak berkongsi cara saya masak Maggi goreng. Ni Maggi ni saya dah rendam ya sebanyak 2 keping Maggi kering. Dia dah lembut baru kita tapiskan. Okey. Minyak kita dah panas, kita tumiskan bawang putih. Bawang putih ni kita dah tumbuk siap-siap ya, tumbuk halus. Bawang merah. Kita tumis sehingga terbit bau. Ataupun bawang kita ni kekuningan. Dah naik bau, kita masukkan cili kisar. Cili kisar ni terpulang sama ada nak pedas ataupun tidak. Saya nak masukkan sebanyak 2 sudu ni. Cili kita ni dah pecah minyak, kita masukkan isi ayam. Kita potong kecil-kecil, jadi cepatlah dia masak. Okey, bila dah masak kita masukkan fishball. Masukkan sos tiram agak-agak ya, dalam 2 sudu teh macam tu. Jadi kita masukkan sos cili banyak 2 sudu. Kicap pekat, jangan banyak sangat ya sebab kicap ni dia hitam. Dan kita masukkan air suam. Baru kita masukkan sayur kita. Kita masukkan batang sawi dulu. Buat batang keras kan. Kita masukkan yang ni supaya dia cepat lembut. Okey, dan kita masukkan sawi dan kubis. Kita masukkan Maggi yang telah kita tapis tadi. Kita masukkan kicap lemak manis. Tadi kicap pekat. Kita masukkan kicap lemak manis. Okay, dan kita masukkan sebiji telur. Masukkan daun sup dan daun bawang. Okey, dah pun siap Maggi goreng kita. Jom kita makan. Kita tengok hasil Maggi yang kita goreng tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat mencuba ya Maggi goreng pasar malam.